Soalan yang kelima. Dalam model geosentrik, apakah bentuk orbit planet mengelilingi bumi? A. Elip, B. Segi empat, C. Membulat, D. Bujur. Okey, jawapannya ialah C. Membulat. Seterusnya, kita lihat soalan yang ke-6. Menurut model geosentrik, apakah yang berada di pusat sistem suria? A. Matahari, B. Zuhal, C. Bulan dan D. Bumi. Jawapannya ialah ya, D. Bumi. Seterusnya, kita lihat soalan yang ke-7. Apakah yang menjadi ciri utama model heliosentrik berbanding model geosentrik? A. Bumi berputar pada paksinya, bulan mengelilingi bumi, C. Matahari di pusat sistem suria dan D. Planet lain mengelilingi bumi. Okay, kita semak jawapan. Jawapannya ialah C. Matahari di pusat sistem suria. Soalan yang ke-8. Di manakah kedudukan matahari dalam orbit planet mengikut hukum Kepler? A. Di pusat orbit, B. Di salah satu titik fokus elip, C. Di luar orbit planet dan D. Di antara dua planet. Okey, kita lihat jawapan. Ya, B ya, di salah satu titik fokus elip. Soalan yang ke-9. Perkataan geo dalam model geosentrik bermaksud A. Matahari, B. Bintang, C. Bumi, D. Bulan. Jawapannya ialah ya, C. Bumi. Dan soalan yang terakhir adalah soalan ke-10. Apakah maksud helio dalam model heliosentrik? A. Bumi, B. Orbit, C. Pusat dan D. Matahari. Kita semak jawapan. Jawapannya adalah D. Matahari. Okey, tahniah semua kerana dapat menjawab dengan soalan yang betul.